Apa nak rasa kosong dulu. Ni sobat. Puas. Hok ni siapa ya craving nak makan, udah galah hok besar ngeh tu. Ni abang ada buat masuk dah ni. Saiz dia 2 ekor sekilo saja sobat. Besar bas. Ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Udah galah ni sobat. Kalau bahasa orang putih dia panggil scampi. Tapi kalau bahasa Melayu panggil udah galah. Udah sungai. Udah sungai ni main dengan kaki besar gini sobat. Besar molek sobat. Hok ni besar dia nyo. Tu. Besar sama besar. Kepala dia sama-sama lengah habis sobat. Ni habis ambil 2 ekor kali ni. Nak rasa kenikmatan rasa daging dia tu. Ni seekor lagi sobat. Biasa jarang ada saiz ni. Saiz ni memang susah dapat. Memang jarang sangat dapat ada dalam market. Ni dia sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia. Besar molek sobat. Besar tak besar dia ni sobat. Ni abang nak tengah timbang dia. Berat dia lebih kurang dalam seko-seko ni 467 gram. Harga dia abang nak beri harga 99 riyal saja sekilo. Jadi seko-seko ni jatuh lebih kurang dalam 40 riyal lebih, 50 riyal lebih saja seekor. Sebab sekilo boleh 2 ekor sobat. 2 ekor ni 100 riyal. Nak rasa boleh mari dewek di CP Frozen deh. Di HQ CP Frozen Melo Kota Baru Kelantan. Nak rasa boleh mari deh. Besar sobat. Jarang jumpa. Biasa abang main udah galuh. Di kedai abang ni ada bermacam-macam saiz udah galuh. Ada U15 bermaksud under 15 ekor. U10, U7. Tapi hot ni hot paling besar sekali. U2, U3 ni. Yang ni U2 ni. 2 ekor saja sekilo sobat. Besar, masya-Allah. Dia punya kepala saja besar sama-sama tanpa tangan abang sobat. Ni kepala dia. Abang ni memang liu dah ni. Tak kat telai liu dah, nak rasa daging dia. Biasa kalau sebelah Thailand, dia belah saja belakang ni dengan kepala dia ni. Dia kukuh ataupun bakar panggil. Hak atas ni sedap sekali sobat. Ni. Udah galuh ni sobat, kita belah dia punya belakang dulu. Kelantan panggil belah daing. Ni dia sobat. Besar kaki dia sobat.